di kita masing-masing. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berjuang kerana-Mu ya Allah, kerana-Mu lah aku di sini. Okay guys. Puan sihat lah. Sesama baru start jangkit dengan anak yang bongsu tu kan. Sekarang nak tidur dengan je. Jadi dia demam sesama. Kena lah, kita pun kena jugalah kan. Tidur pun tak cukup ni. Sokok pun kuat kan. Jadi Puan sihat ni. Suara pun lain kan. Tapi pasal pakai mic ni, suara sedap sikit. So kita malam ni standby 3 akaun. So standby ada 3 akaun malam ni. Saya harap berjalan lancar lah. But kita tak pastilah lancar ke tak lancar. Okay. Moderator tak ramai. Please. Jangan ban Walanon. Kalau Walanon betul-betul, mute je. Saya harap lah. Minta bantuan tu. Jangan salah lah. Nanya, kita dakwah kan? Kau setuju? Saya setuju. Okay guys. Saya cerita sikit lah kan. Perjalanan hari ni lah. Perjalanan hari ni lah. Okay. Seperti mana yang semua maklum, hari ni setelah dituduh di mahkamah lah. Setelah dituduh di mahkamah, jalan duta berhubung dengan ini kes lama guys. Ini kes 2017. Kes 2017. Jadi saya bacakanlah pertuduhan yang mana semua orang kena tahulah. Saya bacakan pertuduhan okay. Semalam setelah dihubungi lah pegawai penyiasat Tuan Firdaus bagi tahu bahawa saya akan dituduh di mahkamah hari ni. Yang mana berkaitan dengan kes 2017 lah. Hari ni pun keluar berita lah. Sebagi berita lah. Kau tengok berita lah. Kan? Kau tengok berita lagi best sikit kot. Biar kau dengar berita. Sebab jarang berita nak lapor pasal saya ni. So kalau berita utama. Ni bulletin utama. Tak tahulah yang keberapa dia cakap mula-mula. Dia orang kata mula-mula. Wah. Hebat lah kan. Mula-mula dah lapor lah kan. Semalam saya hadir mahkamah sebagi keterangan dalam kes KK Mat. Tak ada pula media lapor. Ya. Tak ada pula media lapor. Tapi hari ni bukan main lagi siap media lapor berita, keluar pula berita utama. Bukan main lagi Mana berita tu kejap. Sihat lah, saya tak sihat. Kurang. Lemau je. Dekat rasa apa? Rasa lain lah. Pandai dia orang buat AI ni. Kan ada moderator admin padam video tadi. Baik. Pelik. Okey. Dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur atas pertuduhan gagal mengemukakan perubahan maklumat perniagaan kepada pihak berkuasa. Ia berkaitan penerimaan sumbangan orang awam bagi membayar saman dikenakan ke atasnya dalam kes fitnah melibatkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia selaku individu bertanggungjawab bagi perniagaan Invoice Solutions iaitu perniagaan perkhidmatan dan pengurusan majlis didakwa melakukan kesalahan itu antara 24 Oktober hingga 30 November 2017. Puan Muhammad Azri bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Sebutan semula kes 30 Januari depan.
Itulah yang media lapor. Masuk berita. Jarang-jarang masuk berita kan. Tapi bila dah masuk berita ni, maknanya isu besar lah. Kan? Dia ginilah guys. Kan? Diorang ni, selagi mana diorang mampu untuk damage kanser, dia akan damage kanser lah. Itu je diorang punya matlamat. Setuju tak? Yang masuk berita ni sebab nak damage kanser Azri je. Kan? Sebab tu tajuk dia dana orang awam. Tapi kalau kita dengar balik, kes tu 2017. 2017. Bukan baru. Saya cerita sikit lah. Bulan Jun 2024. Saya kena amla. Amla, setahun lah saya amla. Dalam masa kena amla tu, bulan 12 2024, saya kena tangkap lagi. Kali ni 420 scammer. Berkaitan dengan Invoke lah. Invoke ni. Dan tak ada apa-apa lah. Sehinggalah semalam, mesej hari ni dituduh mahkamah. Yang mana berkaitan dengan Invoke Solution. Company Invoke Solution Enterprise lah. Jadi, saya tak minta simpati. Saya nak ajak korang fikir. Dia nak tuduh pengubalan wang haram. Amla ni penggubalan wang haram. Bermakna ni dapat duit haram. Jadi mereka dah sita dah semua dah. Mereka dah beku akaun, mereka dah sita, mereka dah siasat, mereka dah tengok semua ni. Tak ada. Tak ada pertubuhan tentang penggubalan wang haram. Tapi mereka cari juga. Nak cari salah juga. Cari salah, tengok-tengok ini 420 scammer. Scammer ni, bagi korang tengok lah, bagi puati lah. Semalam ni relax, slow and steady lah. Malah nak keras lah. Mengeluarkan notis memanggil. Ni keluar berita juga. Kontroversi Wan Muhammad Azri Wan Deris tidak mengaku bersalah. Blogger kontroversi Wan Muhammad Azri Wan Deris. Jadi, Blogger kontroversi Wan Muhammad Azri Wan Deris tidak mengaku bersalah atas pertuduhan menggunakan Bukan. Hari ni berita semua keluar. Hari ni berita semua keluar. Tu geram yang kita berbulu, ya kan? Bukan? Ketua Polis Negara. Alah. Hari ini. Mana bermula kisahnya? Okey, akhirnya. Mana lah. Blogger kontroversi. Dia tak sihat ni, dia jadi slow sikit. Mood tak berapa nak ada lah. Kita telah. Kan? Tekak pun rasa lain macam. Hari ini. Penulis blog Papa Gomo Wan Muhammad Azri Wan Deris dijatuhi hukuman penjara. Banyak sangat berita pasal ni. Mana semua sedia maklum permohonan di bawah seksyen. Banyak sangat berita ni. Ni berita hari ni. Jadi, Papa Mogo. Penulis blog Wan. Papa Mogo dia kata. Polis mengesahkan blogger Saya tak sokong. Saya boykot. Wan Muhammad Azri Wan Deris atau lebih dikenali Papa Gomo yang Diriman Sehari dibebaskan dengan jaminan polis semalam. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Husin berkata, Wan Muhammad Azri dibebaskan selepas polis selesai merekod keterangannya mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Blogger berkenaan sebelum ini ditahan bagi membantu siasatan berhubung kes penipuan kutipan dana menggunakan nama sebuah syarikat. Setakat ini katanya 16 orang sudah dirakam percakapan bagi membantu siasatan. Sebelum ini, Buletin Utama melaporkan Wan Muhammad Azri, 41 tahun, ditahan oleh pasukan siasatan jenayah pengubahan wang haram Amla Bukit Aman di kediamannya di Putrajaya pada jam 1.30 pagi semalam. So, Polis mengesahkan blogger Wan Muhammad Azri. jadi maknanya mereka dah hamla, tengok ni penggubalan wang haram, tanya siapa bayar jadi mereka tak dapat. Tak ada, memang tak ada lah. Kita bukan buat bisnes haram. Lepas tu, dia cari salah 420. Inilah berita ni. Scammer. Maknanya menipu orang ramai. Songlak duit. Nampak? Sampai saya kena tangkap pergi urin. Bawa pergi urin, pergi narkotik ni. Nak buat aku ni macam makpet lah. Diorang ni semua ni kan. So, tak ada. And then bila sudah dedahkan pasal Amla ni, katil kunyit yang terlibat dengan Amla ni,
Jadi dia orang pun carilah. Cari. Jadi apa yang dia orang dapat, itulah dia. Atau Pertubuhan Syarikat. Yang mana apa tahu pertuduhan dia ni? Saya pun baru tahu hari ni. Saya yakin korang pun baru tahu hari ni. Atau Pertubuhan Syarikat tu, bila kita register syarikat, enterprise ramai orang register, ramai korang register ni kan. Benda murah kan. Bila kita register syarikat tu, kan kita masuk bidang kod perniagaan. Masuklah kedai pasar jualan runcit, event management, jual air, makanan dan minuman. Jadi kan kita masuk kod bidang-bidang tu dalam enterprise lah. Senang je enterprise ni. Jadi, oleh kerana dah tak tahu dah nak tuduh ni macam mana, nak kata songlap dana orang awam tak ada, pengubalan wang haram tak ada, terlibat dengan dadah tak ada, tak ada jenayah lah kita buat. Jadi, dia tengok, okey, sebab tak tukar kod bidang. Kerana apa? Kerana terima duit daripada orang awam. Itu je punca dia. Itu je punca dia. Kan? Dia punya nak cari salah ni sampai itu tahap dia. Betapa terdesaknya dia orang lah. Jadi, oleh kerana itu dituduhlah mahkamah hari ni. Mahkamah Magistrate lah. Maka hari ni berita keluar lah. Dengan tujuan dia apa? Dengan tujuan nak sampaikan kepada rakyat, jangan percaya dengan muka ni. Jangan dengar cakap dia ni songlak dana orang awam, dia ni kutip derma, dia ni. Tak nak bagi korang percaya dengan saya lah. Mereka ni lupa. Allah yang pegang hati-hati manusia. Saya ni bercakap je. Kan? Orang nak dengar. Tak nak dengar, belah. Nak bersama, jom. Tak nak bersama, belah. Kita bukan boleh buat apa. Boleh buat apa ke guys? Tak boleh. Mereka tak fikir tau benda ni tau. Mereka rasa bahawa mereka menguasai. Sebagai contoh lah. Macam Fahmi Fazil. Fahmi Fazil, Menteri Komunikasi tu, dia Menteri Komunikasi dan Multimedia. Semua media dengan dia. Korang setuju tak dengan saya? Tiap-tiap hari, berita akan keluarkan cerita pasal Fahmi Fazil. Radio akan keluarkan cerita pasal Fahmi Fazil. Every day. Tanpa henti. Yes. Mana-mana Menteri Komunikasi, semua media ni bernama TV3, Awani, semua ni. Dia akan keluarkan berita kenyataan daripada Fahmi Fazil selaku Menteri Komunikasi. Guys, dia Menteri Komunikasi pun orang tolak dia. Dia buat live pun 100 lebih. Orang komen lagi balon dia. Menteri, koyak. Sedangkan kalau kita fikir balik, dia Menteri Komunikasi. Rakyat akan dengar lah cakap dia. Rakyat akan dengar lah. Tak. Sebab Allah yang pegang hati manusia. Sama macam Anwar Ibrahim. Anwar ceritalah macam mana pelaburan bilion-bilion dia buat apa pun semua pun. Kau boleh tengok emoji gelak tu. Tuan Mahathir cerita sikit je. Tapi macam mana orang bagi love, bagi emoji gelak, bagi sayang. Bagi emoji gelak, bagi sayang. Sebab apa? Allah yang pegang hati manusia. Sama lah macam live ni. Kan? Bukannya pakai robot ke, beli view ke, gift pun aku tutup. Ada orang sampai cium spender. Semata-mata nakkan view ramai ni, sampai cium spender buat live. Pun tak ramai orang tengok. So kalau kita nak berfikir, Allah yang pegang hati manusia. But, apa yang mereka buat pada sehari ni, biasalah. Saya tak ada apa, tak ada masalah pun. Kan? Buatlah, tuduhlah. Nak saman ke, nak tuduh mahkamah, kau buatlah selagi mana kau orang ada kuasa. Tak ada kerajaan yang kekal pun. Jadi itulah sebab kenapa saya dituduh, kerana mereka dah tak tahu dah nak tuduh siapa. Sebab itu hari mereka plan nak kenakan saya, kononnya terbabit nak sosmakan lah. Mereka nak sosmakan saya. Kononnya terlibat dalam pelacuran, sedikit pelacuran warga asing. Mereka nak kenakan saya dengan kedadah. Nak buat perangkap macam Yusof Rota. Yes, mereka ada plan tu. Ada plan nak kenakan saya, nak langgar. Ada. Mereka ada plan nak langgar saya ni. Langgar. Bagi lumpuh ke mati ke. Dia orang akan buat lah apa-apa cara ni. Tapi saya bagi tahu kan, kalau kau orang rasa jahat, ada orang lagi jahat pada engkau. Dan dengan saya ni sudah bagi tahu dah. Pada katil kunyit, ada dua pilihan kan. Sama ada kau bertaubat ataupun perang. Jadi dengan apa yang kau buat hari ni, pihak AMLA lah. AMLA, Tok Bul, pendakwa raya, pejabat peguam negara, SPRM. Bermakna kau istiar perang lah dengan aku.
So kalau kau ikhtiar perang dengan aku ni, memang aku perang habis-habisan dengan korang ni semua. Sebab aku mesti kau tak boleh deal dengan aku, kau hantarlah wakil mana nak deal pun tak boleh. Kita akan perang habis-habisan lah. Dan kita akan menang. Kenapa kita akan menang? Sebab ni semua peraturan yang Allah tetapkan. Dan rakyat akan lawan korang juga. Bukan je. Ramai akan lawan. Bukan tiwalabok je. Kita semua akan lawan mereka. Okey. Mereka ni sebenarnya, mereka gini lah dalam kehidupan kita ni, hari ni lah kalau kita tengok orang tu dia sokong Anwar. Contoh macam Harun lah. Harun ni dia belajar tak berapa pandai. Jadi bila dia kerja dengan Madanon ini, jadi cyber trooper untuk Madanon ni, TikToker Madanon ini, dapat gaji 7,000, 8,000 sebulan. Jadi dia rasa kemewahan tu. Dia rasa kemewahan, pergi dinner, candlelight dinner dengan bini dia, menunjuk, makan steak, makan macam-macam lah. Dia tunjuk kemewahan sebab duit yang dia dapat tu. Jadi mereka ni kena duit. Sampai ada orang pun sampai macam-macam lah buat lah semata nak duit, nak bayar sewa rumah. Jadi mereka ni duit. Jadi pihak kerajaan Madanon ini, dia orang pening dengan saya. Dia orang pening. Sebab macam mana saya survive? Siapa bayar? Dan saya yakin korang pun sama dalam kepala otak korang ni. Banyak walanon rakyat yang komen kata, tak apalah, ada backup, ada orang bayar. Kan? Tak ada. Tak ada siapa bayar. Dia orang pening sebab duit, sumber keuangan. Siapa bayar, siapa tanggung, siapa bela dia ni. Tak ada orang bayar. Wallahi, wabillahi, watalahi. Tak ada siapa bayar saya. Tak ada siapa bayar. So macam mana saya survive? Kan saya dah cerita itu hari. Saya bertahanlah dengan apa yang ada. Itu masalah yang dia orang pening, jam. Dia orang cari punca sampai Tun Mahathir bayar, adakah anak Tun bayar, adakah Tun Daim, masalah Tun Daim hidup lagi. Siapa bayar? Tak ada siapa bayar. Jadi dalam politik khususnya ni, dalam kehidupan kita lah, kalau nak matikan seseorang itu, dia kena cut sumber keuangan. Putuskan sumber keuangan. Jadi mereka dah cari punca, tak ada siapa bayar. Jadi nak cut tak boleh. Jadi dia bagilah tekanan, saman. Kan? Tuduh mahkamah. Sebab ni semua perlukan duit. Lawyer nak buka file, walaupun Rafiq pro bono, Logan ni semua, tapi tetap ada kos tak kena bayar kat dia orang. Betul? Jamin mahkamah. Semua ni duit. Jadi dah lah kita ni duit untuk survive family je. Dia bagi tekanan lagi. Dekat saya lah. Macam saya cakap lah. Ada 5 kes saman. Sekarang ada 5 lah. Tak tahulah ada 2, 3 lagi menyusul. 5 kes saman sivil lah. Orang tahulah mahkamah sivil ni, mahkamah tinggi. Orang tahulah. Atas sultan sebelum ni 2. Satu dah menang. Yang panggil Anwar bapuk tua. Baru Israel Zionis tu sudah menang. But dia orang merayu ke mahkamah rayuan lah. Lepas tu atas sultan semangat KK Mat. Yang YDPA tu sebela diri. And then satu contempt of court lah. Mantan IGP lah. Yang itu dah jatuh hukum 30 hari penjara. Yang tu kita merayu ke mahkamah rayuan. Jadi mereka bagi tekanan. Ni lah. Ni. Kalau korang nak berfikir lah. Macam korang lah. Sekarang kan. Kau sesah. Dia kau geram dengan Anwar Ibrahim. Sama lah mereka buat benda macam tu juga. Dia bagi tekanan pasal duit lah. Bagi tekanan kat situ. Jadi alhamdulillah saya ni ada tim Alabot lah. Mereka lah yang support. Saya cakap untuk saya survive. Tak ada masalah. Tapi untuk kau mahkamah ni saya minta bantu lah. Khidmat kaunseling. Bukan saya minta sedekah. Bukan saya minta sumbangan. Saya bercakap ni, bermakna korang bayar lah khidmat kaunseling aku. Itu yang kita buat. Bukan saya minta sumbangan, saya minta derma, tak ada. Bayar khidmat saya cakap ni. Sebab saya tutup gift, saya tak ambil gift. Bukan dia dapat gift, dapat singa ke, dapat lion ke, dapat rimau ke, tak ada. So, saya buat maknanya khidmat kaunseling. Aku bercakap, okey, kena aku bercakap, okey, kau bayar. Servis perkhidmatan. Itu yang saya buat. Jadi mereka bayarlah servis perkhidmatan saya ni. Berapa terpulang lah. Seikhlas hati. Ini bukan Tok Bomo jual Elio. Kalau Tok Bomo jual Elio lain cerita. Kita bagi fakta. Dan kita ajak rakyat berfikir. Jadi, oleh kerana itu, mereka tak boleh tahan. Maka itu sebab hari ni. Cerita dia adalah tentang kutip derma. Maknanya dana orang. Supaya apa? Supaya rakyat tak bagi dekat saya duit dah. Nampak tak? Faham tak kenapa dia orang buat ni? Masuk keluar TV3, media utama. Nampak tak? Supaya orang jangan bagi dia duit lagi dah. Jangan bagi duit lagi kat saya. Saya nak bagi tahu.
Setakat hari ni lah 1 sen pun saya tak gunakan untuk peribadi tau. Walaupun mana-mana yang bayar tu bagi tahu, saya boleh tak. Saya dah cakap, khidmat kaunseling ni, servis bayaran ini adalah untuk kos-kos mahkamah. Itu je. Sampai hari ni tak diguna. Tanyalah Ijat ke admin. Admin tahulah. Yang kau punya admin tahulah. Tak ada. Sebab, kalau kata segunakan, walaupun boleh, kan, dan tentulah Allah akan pegang hati korang. Benda ni Allah yang pegang hati. Orang tu nak bagi berapa, dia bagilah. Allah yang pegang hati manusia ni. Sebab tu saya cakap, orang punyalah macam-macam dia buat. Tapi kalau Allah dah jentik hati orang tak sukalah. Kita ni lupa, guys. Saya tak bukanlah orang yang alim. Kita ni kebanyakan, kita lupa. Yang kita ni tak ada apa kawalan pun pada diri kita. Semuanya Allah punya yang pegang. Dia yang kuasai diri kita ni. Mereka lah yang bodoh-bodoh walanon ni. Ingat semua boleh kontrol. Buat game ni, buat game tu. Kau nak buat game apa? Allah pun dah janji dah. Kau merancang. Allah punya perancangan lagi hebat. Jadi, itulah tujuan mereka. Maknanya damage cancer. Tapi sebenarnya guys, saya tak nak cerita lah pasal invoke macam mana bayar saman Anwar Ibrahim. Kita bayar saman. Ni kes lama lah. Ini pun konspirasi terancang jugalah. Dahsyat kan, dahsyat. Dia orang ni dahsyat. Daripada dulu lagi. Sebab tu saya cakap, bukan saya nak belagak tak. Daripada dulu lagi, komplot-komplot nak menjatuhkan Syed Azri ni berlaku. Bukan baru. Komplot-komplot mereka ni berpakat-pakat. Bukan satu, ramai nak jatuhkan Syed Azri ni. Tapi tak jatuh-jatuh. Termasuklah Rafizi Ramli. Yes, Rafizi Ramli tu, itu antara yang terlibat dalam komplot nak menjatuhkan Syed. Sampai dia keluar statement, dia akan pastikan Syed ni masuk penjara. Rafizi Ramli. Sebab apa? Sebab dia koyak dengan Syed. Koyak kenapa? Sebab ni yang mulut ni. Dan apa? Ni, kita ada otak. Dia orang ni tak ada otak pun. Macam Rafizi pun benda ada otaknya. Pakai formula. Setuju tak? Tapi dia sembang kencang lah. Rafizi yang terlibat dalam komplot ni. Jadi isu dia adalah invoke solution lah. Jadi dalam kes ni, yang 420 ni, yang buat laporan polis ni, Rafizi Ramli lah. Rafizi Ramli yang buat report polis pada bulan Julai 2024. Dia yang buat report polis berkenaan dengan invoke solution. Guys, kalau register invoke solution, company Rafizi invoke solution, Rafizi punya company invoke solution Senayan Berhad. Siapa yang luluskan invoke solution ni? Seluluskan ke SSM yang luluskan? SSM lah. Betul tak? Mereka lah yang luluskan. Kenapa kita pula? Kan? Jadi Rafizi koyak. Kenapa Rafizi koyak? Sebab Rafizi lah yang kutip derma ni. Dia yang kutip derma. Dia lah yang kutip derma, bukan sebenarnya. Mungkin korang tahu kan? Rafizi lah yang kutip derma kan. Bukan orang banyak tak faham benda ni. Sebab orang ingat ni Kelatan Akhbar ni. Bukan saya nak bohong. Tu. Rafizi mohon sumbangan bayar saman. Rafizi mohon sumbangan bayar saman. Naik Presiden PKR Rafizi Ramli memohon sumbangan orang ramai bagi mengelakkan dirinya daripada diisytihar muflis berikutan kemungkinan tidak mampu membayar ganti rugi dan kos berkaitan dengan saman fitnah National Feedlot Corporation Senayan Berhad. Beberapa minggu lalu peguamnya menerima surat tuntutan meminta 300,000 yang perlu dibayar. Rafizi yang minta sumbangan. Invoke solution lah. Tapi yang kena tuduh ni. Kenapa tak tuduh Rafizi Ramli? Kenapa tak siasat Rafizi Ramli? Dah siasat. Dah siasat lah. Rafizi Ramli pernah kena serbu dengan SPRM. Azam Belen. Korang tahu tak cerita ni? Korang tahu tak cerita ni? Saya tanya dengan korang tahu tak? Korang tahu tak cerita ni?
Rafizi Ramli, pejabat Invok kena serbu dengan SPRM. Ya. Dia orang yang serbu. Azam Belen. Bukan Sir Azri. Tapi kenapa Sir Azri yang dituduh? Saya tak pastilah kan. Tapi bila saya fikir balik, ke dia orang nak kenakan Rafizi? Saya rasa macam dia orang nak kenakan Rafizi. Sebab, bila Rafizi buat report polis, bermakna laporan polis dibuat. Jadi, polis akan siasat lah invoke resolution Rafizi Ramli. Dan hari ni pula, Rafizi Ramli pula, katanya tak menyokong Anwar Ibrahim, tapi play safe, kondom gila lah. Saya nampak macam tu lah. Dan Anwar ni pula terkenal dengan ugutan. Jadi mungkin dia ugut Rafizi Ramli. Pada pendapat saya lah. Sebab yang minta sumbangan ni Rafizi Ramli, guys. Bukan Sir Azri. Rafizi Ramli. Jadi komplot dia orang ni dahsyat lah. Sebab tu, macam Rafizi apa semua, kan saya bagi tahu. Macam mana, ada orang tanya, macam mana dia? Saya tak percaya dengan dia orang ni. Lagi satu, dia orang ni geng-geng kunyit. Bila geng-geng kunyit ni, kita susah nak percaya lah. Saya minta maaf lah kalau ada geng kunyit dengar ni. Kalau geng-geng kunyit ni, saya susah nak percaya. Memang susah nak percaya lah. Yes. Tanya Rafizi, dia kunyit ke tak? Confirm lah dia tak mengaku kan. Rafizi, nak buka? Tak buka Rafizi kan. Aku nak tengok kau lawan Anwar betul-betul lah. Kalau kau tak lawan Anwar betul-betul, mungkin kita buka lah Rafizi. Sebab Rafizi ni dia kaut banyak lah. Berpuluh juta. Invoke solution yang dia minta sumbangan ni, minta sumbangan berpuluh juta. Yes. Berpuluh juta, guys. Pergi cari. Malah ada pekerja Invoke jumpa dengan saya, tanya. Dia pernah masuk visi dalam Walabot, bagi tahu. Berpuluh juta. 30 lebih juta rasanya. Hasil daripada sumbangan orang ramai. 2018 dia tak bertanding. Ada collect duit lah. Lepas tu duit tu pergi mana? Tanyalah Rafizi Ramli. Ya, ni cerita betul. Ini bukan satu fitnah. Tapi yang kena tuduh Sir Azri lah. But it's okay pada saya. Tak ada masalah. Saya ada family support. Tim Alabot support. Korang pun support. Jadi jalan terus lah. Cuma saya nak bagi tahu mereka dah ikhtiar perang pada saya lah. Jadi ikhtiar perang ni kita akan perang habis-habisan. But hari ni pun saya rasa macam satu wayang lah. Satu wayang yang mana tiba-tiba saya dituduh di mahkamah. Mungkin ini juga nak jaga perasaan dan jaga hati lah. Jaga perasaan dan jaga hati Salim Kongkang. Untuk makluman korang, semalam, lebih kurang dalam pukul 10 pagi, saya dapat maklumat sepasukan pegawai taktikal SPRM telah menahan Salim Kunyit Kongkang di Berjaya Times Square. Dia minum sarapan kat bawah. Dalam 8 orang pegawai SPRM telah tahan dia lah. So dia mengamuk-ngamuk dekat lobi bawah tu. Kemudiannya SPRM bawa dia naik ke rumah dia. Dia punya penthouse tu. Tak tahulah apa yang berlaku dalam tu. Kemudiannya Salim Kunyit Kongkang dibawa ke pejabat SPRM. Dia di pejabat SPRM lah. Dan dengar kata macam serius lah. Tetapi pada sewayang lah. Kenapa sewayang? Sebab Salim Kunyit dah bebas dah. Dia dah balik rumah dah. Dia dah balik rumah dah, guys. Maknanya tak ada reman. Maknanya SPRM ambil dia, tapi tak ada reman. Tapi SPRM minta dia ni diam. Tutup mulut. Jangan bercakap lagi. Ini yang SPRM minta lah. Azam Belen lah. Tapi Salim Kongkang ni kau tahu dah, dia ni kan nyah. So dia buat juga live tadi. Dia terlepas cakap. Salim Kunyit Kongkang. Dia terlepas cakap. Saya nak korang dengar dia cakap. Sebab ingat dia orang takut dengan Salim Kunyit Kongkang. Sebab Salim Kunyit Kongkang kawan baik PMX. Itu sebab laporan polis yang saya buat sampai sekarang tak ada apa-apa. Kat atas Salim Kunyit Kongkang ni, ugutan jenayah yang dia buat ni kat saya ni. Sebab tu AMLA, mana ada siasat dia? Mana ada tangkap dia? Sebab tu SPRM, Azam Belen apa semua, mana ada siasat dia? Jadi semalam gempak dia sebab arahan. Bermakna ada endorsement lah. Ada endorsement kepada Salim Kunyit ini. Jadi saya nak bagi korang dengar ni. Ni dia lepas cakap tadi. Tadilah. Dia tak upload dekat dia punya TikTok dia. Tapi bila dia buat live, adalah kutu-kutu dia tu pergi rekod. Saya nak korang dengar
Okey, semua keadaan tenang. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kerajaan terbaik tidak berat sebelah. Cinta pada rakyat, kasih pada rakyat dan melihat keadilan. Hidup kerajaan Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, semua share dan banyakkan video ini. Tidak berat sebelah. Faham? Saling kunyit kongkang bagi tahu tidak berat sebelah. Dia dah keluar tadi. Apa tidak berat sebelah? Sebab saya tuduh mahkamah. Nampak tak? Sebab saya dituduh mahkamah. Jadi dia ni kena tangkap. Jadi suruh dia diam lah. Tapi dia terlepas juga dia. Tak ada reman. Sebab apa nak suruh dia tutup mulut? Sebab kalau lagi banyak dia tutup mulut, lagi banyaklah kartel kunyit ini akan terdedah. Sebab saya nak bagi tahu kepada SPRM, kepada AMLA, kepada LHDN. Aku dah ada semua dah. Kau faham tak ni? Bila aku bercakap, bila aku dedahkan pasal kartel kunyit korang ni, bermakna aku dah ada semua barang. Bukan aku baru nak cari barang, bukan aku baru ada barang. Aku dah ada barang dah, kena faham ni. Bila aku dah start perang dengan korang ni, aku ada barang lah. Kau tak ada barang, aku tak cerita. Jadi kau buatlah game korang, bagi tekanan, tuduh aku, lepas tu SPRM pun pergi tahan Salim Kunyit ini supaya dia ni tutup mulut. Lambatlah korang ni. Semalam ada seorang pegawai AMLA. Tengok dia macam okey lah dengan saya kan. Tapi bila saya borak-borak dengan dia, saya cakap tuan ni dah macam Anwar Ibrahim. Kaki spin. Ya. Sebab dulu mula-mula saya cakap kat dia, tuan betul ke? Asbullah ni, pengarah AMLA ni, bini dia share partner dengan Salim Kunyit Kongkang. Dia kata mana ada. Tak betul bro. Saya cakap betul ke tuan? Saya dengar cerita dia share partner dekat Saloma. Mana ada. Tak betul. Tu tak betul. Bila dah dapat dokumen SSM tu, bagi dekat dia, kau tahu dia jawab apa semalam? Ni penjilat AMLA, penjilat Datuk Tobul lah ni, penjilat dia lah ni. Pegawai-pegawai ni semua pegawai-pegawai mangkuk lah kalau dia tengok ni kan. Watanabe. Mangkuk lah korang ni. Kau nak pertahankan bos kau, salah-salah. Mangkuk. So, dia bagi tahu, dia kata, bini dia dah lama kaya dah. Dengki dengan orang Melayu berniaga. Kita tak dengki dengan siapa nak berniaga. Yang menjadi isu sekarang ini, pengarah AMLA, isteri dia share partner dengan Salim Kunyit Kongkang. Yang mana penyenayah. Dia penyenayah. Masuk penjaga banduan. Ada kes. Mengaku tokan dadah. So macam mana pengarah AMLA ni, bini dia boleh share partner dengan Salim Kunyit Kongkang? Kan ada konflik of interest kat situ. Itu yang kita petikaikan. Kita tak petikaikan pasal bini dia kaya, keturunan bini dia kaya ke. Itu kita tak petikaikan. Tapi, of course lah kita ni kalau nak cari share partner, saya tanya dengan korang. Kita nak berniaga dengan orang. Korang. Letak diri korang lah. Kau nak berniaga dengan orang. Konon lah. Kau nak jual nasi lemak pondok lah. Dekat pondok nak jual nasi lemak kat pondok. Tapi kau tak cukup modal. So kau nak cari share partner. Takkanlah kau tak tengok share partner kau ni siapa. Takkanlah kau tak tahu share partner dia ni bukannya betul ni. Tapi mestilah ada sebab kenapa kau nak share partner dengan Salim Kunyit Kongkang. Jadi kat situ ada konflik of interest. Dan pengarah AMLA ni pula, dia ni kerja tangkap-tangkap orang. Scammer lah, judi lah, apalah. Tok Bul ni. Konon-konon dengan kata nak naik pengarah JSDK pula. Kencang lah kan, lobby Salim Kunyit kan. So itu yang kita petikaikan. Jadi pegawai AMLA, pegawai bawahan Tok Bul ni, saya cakap ke dia, tuan macam Anwar Ibrahim, kaki spin. Last kali dia dah patah hujah, dia kata, Melayu dengki dengan bisnes Melayu. Nampak? Ni kata bodoh. Tak ada otak. Nama pun pegawai. Otak sembab. Ini bukan soal orang berniaga Melayu berniaga. Ini soal Salim Kunyit Kongkang ni. Jadi, sudah ada semualah. Kita akan dedahkan satu-satulah. Ini semua kartel kunyit, guys. Guys, kita ni orang Islam. Kita ni orang Melayu. Hari ni, Jumaat, tak tahulah wilayah. Kutubah cerita tentang halal haram. Halal dan haram. Yalah, baguslah. Kan? Cerita halal haram kepada kita, masyarakat. Tapi bagaimana pula kalau kerajaan itu
Dia mencampurkan yang haram ni dengan yang halal. Macam mana tu? Bergaji kepada pejabat awam, bagi... Macam mana tu? Betul ke? Tak betul. Tak betul. Sebegitu tak betul. Saya dah bagi tahu kan, kita ni ada 2 akaun. Satu akaun halal, satu akaun haram. Akaun cukai-cukai haram, cukai arak, cukai judi semua ni masuk dalam akaun yang mana di bawah kuasa Kementerian Keuangan. Setahun ada lebih kurang dalam 30 bilion. Cukai-cukai ni ada 30 bilion. Dia akan meningkat setiap tahun lah. Bawah kuasa penuh Menteri Keuangan. Itu sebab Anwar nak sangat Menteri Keuangan. Satu lagi, cukai lembaga hasil. Cukai lembaga hasil ni, cukai-cukai ni lah. Income tax apa semua ni. So memang daripada dulu tak campur. Mana-mana bisnes haram, apabila jalankan operasi apa semua, tak adalah nak suruh orang tu pergi bayar cukai. Apabila Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, mereka dan kartel kunyit ini buat satu formula kosmetik untuk menipu korang semua bahawa Anwar ni dia melawan rasuah. Dia melawan golongan maha kaya. Dia meningkatkan pendapatan negara. Itu sebab dia kata potensi pelaburan bilion-bilion. Jadi LHDN kutipan bertambah. Daripada mana? Saya nak bagi kau orang dengar. Kau fikirlah. Kau jangan percaya apa saya cakap. Kan kalau saya cakap, kau cakap, alah, dia ni bukannya betul. Saya nak minta kau dengar. Yang ini, Anwar Ibrahim cakap dalam parlimen. Dalam parlimen dia cakap. Saya nak kau orang dengar. Sejak di bawah Madani, Badan-Badan Pegang Kuasa, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, tabik kepada mereka. Polis Diraja Malaysia, PDRM. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Jabatan Kastam Diraja Malaysia, JKDM. Dan Suruhanjaya Persaingan Malaysia, MYCC. Dan saya betul, ambil perhatian. Kerana berapa jumlah yang kita capai, perolehi dari rampasan dan kutipan medal penalti. Rekod dalam sejarah kita dan rantau kita. Penalti yang dirampas dan kutip untuk 2023 dan 2024, maaf, 2025 mencecah hampir 15.5 bilion ringgit. Terbaru, PDRM berjaya menumpaskan sindiket haram terancang di Pulau Pinang dan Pelabuhan Kelang. Demikian maksud kami. Nak kena faham, itu maksudnya tata kelola dalam pemerintahan. 15 bilion yang telah lesap ke mana bertahun-tahun, sekarang dapat kita rampas daripada dan untuk memberikan faedah kepada rakyat. Bayangkan berapa lama, puluhan tahun dibiarkan begitu rupa. Bayangkan 2 tahun 15.5 bilion ringgit yang hanya dikutip. Untuk apa kita kenakan cukai lagi? Kalau benar kita dapat elakkan ketirisan, mengelakkan rasuah dan penyelewengan, tidak dapat dimungkiri bahawa segala ketirisan yang telah diterbiar sekian lama kerana kurangnya tekad politik selain daripada retorik bicara, ini tindakan yang kita ambil selama ini. Alhamdulillah. Kau nampak tak dia mengaku tu? Nak kata Safina, dia bagi tahu 15.5 bilion. Ini semua geng kartel, ketirisan. Guys, betul. Okey. Tapi tukar bisnes haram Anwar Ibrahim kepada penguatkuasa. Ramai rakyat ni menjadi mangsa skamer, menjadi mangsa judi. Kita non-stop rakyat ni bercakap. Kenapa skamer masih berleluasa? Orang sana scam, sini scam, judi berleluasa. Orang suruh bantras, suruh hapuskan bantras. Engkau orang bukan kau orang bantras. Engkau pergi tangkap, lepas tu engkau sita beku, lepas tu kau suruh dia bayar cukai. Betul ke saya tanya dengan korang cara tu? Come on. Korang ni. Betul ke kaedah tu? Engkau pergi serbu bisnes-bisnes haram ni semua, lepas tu kau sita beku apa semua, engkau tak dakwa dia orang mahkamah. Engkau tak tangkap dia orang ni pun. Lepas tu, engkau deal dengan dia orang, suruh bayar cukai. Masuk dalam akaun lembaga hasil dalam negeri.
masuk dalam lembaga asing dalam negeri ni. Yang bayar gaji penjawat awam bagi pada rakyat ni semua ni. Betul ke tak betul cara tu? Betul ke tak betul saya tanya ni? Gila kan diorang ni, gila. Gila. Memang gila. Ni. Bercampur dengan yang halal dengan yang haram. Itu sebab salah lah, tak boleh lah. Mana boleh macam tu? Yang halal halal lah, yang haram haram lah guys. Takkanlah kita boleh kompromi. Jangan kompromi benda macam ini. Jadi inilah modus operandi yang mereka buat. Senang bagi korang dengar ni Kalau saya cakap, terpulang macam saya cakap. Nak percaya tak percaya, terpulang. Korang fikir. Baik Anwar dah mengaku dah. Bermakna 15.5 bilion. Dia lawan katil-katil ni. Yang ini kau dengar pula. Sebab apa dia nak bangga? Dia bangga. Ni, dengar. Satu lagi laporan terkini yang baru sahaja diterima. Lembaga Hasil Dalam Negeri merekodkan kutipan hasil cukai luar biasa 175 bilion ringgit tahun lepas. Tertinggi yang pernah direkodkan institusi itu. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Datuk Muhammad Nizam Zairi berkata angka itu terbaik yang pernah direkodkan dan diyakini disumbang kesedaran tinggi orang ramai terhadap undang-undang percukaian. Itu saja, baru saja kami terima laporan lengkap seperti biasa. Anda boleh baca di astroawan.com. Kutipan tertinggi dalam sejarah. So media mainkan lah. Anwar bagus dapat kutipan tertinggi, tengok ramai. Guys, come on lah. Jangan percaya, fikirlah. Daripada mana duit cukai tiba-tiba melambung ni? Bisnes haram ni lah. Bisnes haram ni lah. Inilah. Halal tak boleh campur dengan haram. Jangan, tak boleh. So inilah katil kunyit ini. Kapten dia Anwar Ibrahim. Ni katil kan? Ni katil. Semua katil. Jadi, sedar dedahkan, saya akan dedahkan dan akan terus dedahkan. Tadi kalau kau dengar tadi, dia bagi tahulah kutipan tertinggi dan Anwar bagi tahu operasi kat Pulau Pinang. Tanya dengan engkau, tak apa. Kita sama-sama, kita tunjuk fakta. Kan? MBI. Kau pergi cek tengok. Bagi kes pertama pergi tengok. Pada petang ni kita akan buat ni Tok Bul, pengarah AMLA, yang mana dia ni, wife dia ni share partner dengan Salim Kunyit Kongkang. Kau dengar ni. Kita fikir sama-sama. Secara media, pernyataan media oleh Ketua Polis Negara, kejayaan tangkapan dan juga rapasan kes Op Northern Star. Terpanggil Op ni adalah special, adalah Op Northern Star. Untuk makluman semua, pasukan pengubahan siasatan pengubahan wang haram iaitu AMLA, Urusan Ketua Polis Negara KAMAN, telah menjalankan 2 siri operasi Northern Star. Susulan daripada yang kita terima red notice yang diperolehi daripada Interpol berkaitan satu kes penipuan pelaburan Ponzi scheme di sebuah negara jiran yang dinamakan pelaburan MBI. So untuk makluman juga, operasi pertama telah berlangsung pada 21 Mac 25 sehingga 5 April 2025, di mana di kawasan tempat adalah di Lembah Kelang dan utara tanah air. Seramai 8 individu warga tempatan yang terdiri daripada 7 lelaki dan juga 1 perempuan berusia lingkungan 32 tahun hingga 67 tahun telah ditangkap. Semua mereka telah direman selama 1 hingga 7 hari bagi membantu siasatan
yang dijalankan di bawah Seksyen 41 Amlat FA 2001 Akta 613. Antara yang ditahan adalah satu orang usahawan yang bergelar Datuk dan dua orang peguam juga bergelar Datuk. Susulan tangkapan tersebut, rampasan serta tindakan pembekuan di bawah Seksyen 441 Amlat FA 2001 dan telah buat penyitaan harta alih di bawah Seksyen 452 Akta yang sama telah dilaksanakan ke atas aset-aset serta harta-harta berikut. Sebanyak 638 akaun bank dan saham berjumlah 1.1 bilion telah dibekukan. 35 unit hartanah dianggarkan berjumlah 2 bilion. 10 buah kenderaan mewah, 12 utas jam tangan mewah, wang tunai ringgit Malaysia dan pelbagai mata wang asing, 2 unit barang kemas, 6 unit telefon bimbit, 2 unit komputer riba, 4 buah beg tangan mewah dan pelbagai dokumen-dokumen penting. Rintitan daripada maklumat yang diperolehi daripada operasi pertama dan juga risikan-risikan yang telah kita buat, pasukan ini telah menjalankan operasi untuk siri yang kedua di sekitar Lembah Kelang dan juga di utara tanah air juga. Pada 18 hingga 21 April, pasukan telah berjaya menangkap 5 lelaki warga negara tempatan, dan di antaranya adalah seorang usahawan bergelar Tan Sri dan seorang lagi bergelar Datuk Seri. Kesemua mereka kini direman selama 5 hingga 6 hari bagi membantu siasatan. Tindakan pembekuan dan juga penyitaan dilaksanakan terhadap harta-harta dan juga aset-aset berikut. So kita telah berjaya. Dusun Durian dianggarkan bernilai 223 juta di 3 lokasi tersebut. Antaranya ialah di Raub Pahang berkeluasan 850 ekar, di Jawi Pulau Pinang berkeluasan 13 ekar, di Tasik Kedah berluasan 34 ekar. Dan jumlah akaun yang kita bekukan untuk siri yang kedua sebanyak 299 akaun berjumlah 123 juta. 12 buah kenderaan mewah, 1 tas jam tangan mewah, wang tunai ringgit Malaysia dan 5 unit telefon bimbit, 1 unit komputer riba dan pelbagai dokumen penting yang dipercayai merupakan hasil perolehan haram berkaitan penipuan pelaburan tersebut. Jumlah keseluruhan pembekuan dan penyitaan dianggarkan sebanyak 3.5 bilion setakat ini. Di samping itu, $3.5 bilion. Ada dengar mana-mana Datuk Tan Sri dituduh di mahkamah? Ha? Ada tak ada? Tak ada. So apa jadi? Apa jadi kes tu? Inilah yang saya cakap. Apa jadi pada kes tu? 3.5 bilion. So, dia estimate kena bayar cukai 600 juta. Saya tak tahu berapa lah. Detail tu. Tengok dokumen saya tahulah. 600 juta. Jadi, kena bayar dekat LHDN 200 juta. So, company scammer tu, bayar cukai daripada dia hilang semua duit dia, dia bayarlah cukai. 600 juta. Tapi 200 juta masuk dalam akaun lembaga hasil dalam negeri. Faham tak? 400 juta, dia orang punya lah. Ni, kartel Anwar Ibrahim ni, kartel kunyit ni guys. Jadi, yang haram ni, duit haram, bisnes haram ni, kartel ini, masuk dalam akaun lembaga hasil dalam negeri. Bermakna, duit haram ni, dia nak halalkan jadi halal. Bang, halal dengan haram ni,
kau campur jadi hailam. Mana ada hailam? Dalam Al-Quran pun Allah firmankan yang haram, haram, yang halal, halal lah. Hak tak boleh campur dengan yang batil. Halal dengan haram ni jadi hailam lah. Apa jadahnya? Safina, sama mana? Naik mahkamah. Ni baru satu. Dia kata ni bukan Amla PDRM je. Tu SPRM. Lembaga Hasil Dalam Negeri, LHDN. Ni, pejabat peguam negara. Ni, katal kunyit ni. Dahsyat. Tapi Bat nampak macam clean lah. Sebab ini dah ketangkap, dia pun bayar cukai. Rakyat terus kena dengan skema berleluasa, judi online berleluasa. Dengan Anwar Ibrahim. Tapi kita ni